Oh, sudah ada gear pula. Ada gear mana orang hidup. Okey, nama saya Sufian atau lebih dikenali sebagai Yan, duduk dekat Sungai Buloh, Selangor. Okey bang, boleh cerita sikit motor dekat sebelah abang ni? Motor apa dia bang? Okey, ini motor GPZ 900R tahun 84. First edisi Ninja pertama di dalam dunia. Cerita sikit macam mana abang boleh dapat motor ni? Okey, masa mula saya beli tu, memang dia tinggal rangka saja, chassis dengan enjin kita tampering, tukar nama. Lepas tu saya bawa balik guna 4x4 ke rumah. Lepas tu startlah pengumpulan satu persatu, part by part. Sehinggalah jadi komplit sebiji motor macam ni lah. Kita ambil masa dalam 3 bulan hingga 6 bulan untuk siapkan sebiji motor macam ni lah. Okey. So, cabaran nak siapkan motor ni, mungkin boleh cerita sikit apa cabaran dia dan mungkin apa part yang paling susah sekali nak dapat? Saya rasa cabaran tu tak ada masalah sangat sebab banyak dekat Jepun ni pun berlambat-lambat lagi barang dia. Sebab Jepun pun masih main lagi model GPZ 900 ni. Kalau modifikasi ke bahagian enjin kita memang original kekalkan yang asal. Cuma kita ada bahagian luaran sajalah. Macam kalau enjin exhaust tu kita pakai full titanium Yoshimura. Lepas tu kalau bahagian depan ni pun kita dah convert daripada fork teleskopik tu kita dah modify daripada USD fork lah. Satu set ni semua kita masukkan Z800 punya fork dan rim. Okey, caliper daripada Brembo. Okey, untuk bahagian belakang pula kita pakai arm dia daripada RSV4 1000cc punya. Lepas tu kita adalah tambah dia punya meter-meter untuk memudahkan kita untuk bawa dengan lebih lancar. Okey bang, so jadi apa lagi next project abang untuk motor ni? Next project, okey, seterusnya kita ingat mungkin nak pasang mono lah. Mono pun dakong, tapi kita ambil yang ada kualiti sikit lah punya brand. Okey. Ada bercabar kat situ. Okay. Sekejap. Tok. Ya. Nak pergi jalan mana? Nak pergi ronda-ronda sekejap ni. Sekarang? Okey, hati-hati jalan. Okey, right. Baik. Terbaik. Jalan dah? Lawa motor. Boleh lah. Okey, terbaik. Okey, baik. Jangan tengah video. Kalau ada orang nak beli motor abang ni, berapa harga abang berani buka? Sebenarnya saya tak nak banyak. Saya nak ambil kos saya balik je. Berapa yang modal yang saya dah keluarkan, saya ambil balik itu je. Lepas tu ambil lah bawa pergi. Boleh tukar nama? Boleh tukar nama, tak ada masalah. Anytime. Okey, so kalau korang betul-betul nak, korang cari abang ni. Okey, saya tunggu dia masuk komen je dulu. Saya tunggu dia masuk komen, nanti korang PM lah abang ni. Baik, mantap. Okay, bang. Last, saya nak dengar bunyi dia bang. Boleh tak? Boleh. Oh, sudah ada gear pula. Ada gear mana orang hidup. Okey bang, terima kasih banyak bang. Ada peminat dia, ramai peminat dia kat sini lah. Okey, Retro Superbike Owner Gathering 1.0 mengumpulkan motor-motor yang jarang jumpa kat dalam Malaysia ni. Next 2.0 di Perlis, insyaAllah. Okey, jangan lupa jemput. Baik, insyaAllah. Mantap.